Wah, apa tu? Yang tiba dekat gudang Bos Ijan ni. Padahal hari ni baru 2 hari bulan Mei. Korang boleh tengok tu kontena P6 dah sampai, geng. Alhamdulillah dah sampai barang-barang. Acik-acik tunggu dekat gudang Bos Ijan. Ini dia hari Sabtu. So, kejap lagi confirm Bos Ijan nak buat live, nak unboxing kontena ni untuk korang semua. Lagi-lagi kepada geng-geng kita yang memang suka pakai perabot jati. Korang bayangkan, P6, meja makan, Cobra, semua ada dalam ni, standby. Lagi-lagi kepada geng kita yang dah lock awal dengan agent. Sebab kebanyakan geng kita barang belum sampai lagi, diorang dah lock awal. Sebab apa? Tak nak terlepas peluang. Dan kebiasaannya, kenapa agent fokus kepada geng kita yang dah lock awal, diorang boleh pilih item design yang tercantik dulu. Sebab tu yang ini Alhamdulillah dah sampai. Agent pun ada layan customer daripada ni, Melaka. Cik tengah decide nak pilih yang mana. So, ni kejap lagi Bos Ijan nak live. Korang tunggu masuk live Bos Ijan. Tengok barang apa dekat dalam ni. Agak-agaknya korang, barang apa ada dekat dalam ni. Dan paling tak sabar nak tunjukkan dekat geng-geng Angel. So, korang get ready. Ni, gudang Bos Ijan. Acik.